Yang ni kayu daun nipah. Daun nipah yang biasa diorang buat bacap kan. Ni daun nipah. Ni tapi ni dah lama, pasal apa ni warna coklat dah lama. Yang ni baru, masih segar. Hijau, kuning semua daun nipah juga yang baru buat. Ni bersama hiasan di kepala. Yang ni memang kulit kayu lah. Kulit kayu terap namanya kan. Dia lebih kurang kayu terap ni macam buah sukun tu. Buah sukun hampir sama lah ni. Ni kulit kayu terap original tulin. Ni topeng daripada kayu lah. Ni aksesori untuk lelaki. Yang ni daun nipah. Kenapa berbeza? Yang ni masih segar lagi, baru. Mungkin dalam 2 hari dia buat ataupun semalam dia buat. Yang ni dah lama. Ni lama macam lah warnanya. Ni sama cuma daun nipah juga. Dia orang pusing kan. Ni rumit sikit buat kerja ni. Makan masa juga, dalam masa 3 jam, 2 jam dia pusing-pusing. Ni mudah. Ni semua sama juga ni. Baju ni kita nak pergi ke hutan, ambil, betul buang kulit, ketuk. Macam itulah, betul kita jadikan baju, jahit. Ni semua sama lah ni. Lebih kurang kalau malam-malam kita ketuk pun makan masa. Kalau kita nak laju sangat, hancur. Lebih kurang dalam masa 3 hari, 4 hari, ada pun seminggu juga. Itu pun cantik lah. Biasanya saya akan buat ni untuk YB makan masa.